Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Harith bin Azadi, pemegang Geometri E204-234-523. Jadi hari ini tujuan saya buat video ni untuk membincangkan apa yang harus dihadapi oleh coach ketika berhadapan dengan klien. Jadi let's go. Perbincangan pertama saya, apa yang harus dihadapi oleh coaching untuk menguruskan klien ialah apabila klien terlalu ramai, coach ni dia terlepas pandang. Jadi apa yang dilakukan oleh atlet itu kemungkinan memakan risiko diri sendiri dah, seperti mendapat kecederaan ataupun salah guna barang-barang di gym ataupun sebagainya. Okey, jadi untuk masalah yang kedua ialah di mana kadang-kadang klien ni dia kurang faham ataupun tak faham apa yang disampaikan oleh coach tu sendiri. Jadi sebagai coach, kita haruslah explain sebetul-betulnya kepada atlet ataupun klien kita supaya tidak menimbulkan salah faham ataupun yang perkara yang boleh menyebabkan kecederaan kepada klien kita. Sebab amanah kita adalah untuk menerangkan kepada klien supaya klien itu dapat mencapai target dengan jayanya. Okey, sekarang ni saya akan bersama seorang klien saya, salah satu klien saya yang paling orang cakap the best lah klien. So jadi kat sini saya akan panggil dia untuk bersama saya untuk lakukan demonstrasi pada hari ini. So Imran. Okey. Okey. Semangat. Okey. So Imran, boleh tak awak perkenalkan diri awak kepada audiens kita pada hari ini? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad Fazli. Saya berumur 23 tahun dan saya sekarang kerja sebagai cleaner di UPSI. Okey. Okey. Imran ni dah lama dah lah bersama dengan saya. So jadi kita akan teruskan sesi yang pertama, itu sesi pemanasan badan. Jadi sesi pemanasan badan ni sangat penting kepada atlet ataupun siapa-siapa je yang nak membuat latihan, kerana dia akan mengaktifkan kita punya sel dan juga darah. So Imran, saya nak awak lari sampai sana, patah balik selama 2 kali. Sebanyak 2 kali. Okey. Okey Imran, so boleh mula. Imran, so awak rasa macam masa awak macam aktif tak sekarang ni? Saya rasa masa saya sudah aktif. Badan awak panas lah bila sebab ada aktiviti ni? Ya. Okey, so kita akan mulakan untuk membuat sesi yang pertama. Jadi untuk sesi yang pertama, ataupun warm up pertama ataupun latihan yang pertama, saya akan suruh Imran untuk lompat bintang sebanyak 10 kali. Imran, so awak boleh tunjuk kat audiens. Okey, saya mula kan? Okey, boleh Imran. Imran, kenapa saya nampak macam lutut awak hari ni? Awak ada masalah demam ke? Saya sebenarnya tak pernah lompat bintang. Awak tak pernah lompat bintang. Sebelum ni saya tak pernah ajak awak lompat bintang. Tak pernah. Okey, hari ni mungkin ikut aja tapi saya buat. Awak tak serius lah, awak tak kurang faham lah. Ya, saya kurang faham. Okey, so sebabkan hari ni saya buat video dengan awak, supaya saya boleh tunjukkan cara-cara yang betul. Okey, saya akan tunjukkan cara yang betul. First tadi saya nampak awak lompat kaki berterabak. Awak tak boleh macam tu. Awak kena macam statik. Awak buka kaki, letak tangan untuk awak tutup balik. Ni baru kiraan 1. So saya akan buat sebanyak 10 kali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepat? Okey, saya faham Gus. Okey, so sekarang ni saya nak awak buat pula. Baik Gus. Okey, Belum mula Gus. boleh? Semangat sikit Imran. Ya, semangat. 1, 2, 3. Okey Gus, siap Gus. Okey, bagus. Jadi, sudahkah anda belajari? Saya sudah belajar. Okey. Okey. Jadi kita dah suruh Imran buat lompat bintang. Sekarang saya akan teruskan untuk sesi yang kedua, iaitu lunges. Okey Imran. Okey. Awak ready untuk buat lunges? Ready. Okey. Go Imran. Saya nak awak buat sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey Gus, siap Gus. Saya dah. Cuba awak buat awak facing ke sini Imran. Kita tunjuk kat audiens macam mana awak buat. Okey ni. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Okey coach. Saya fit coach. Saya Awak memang fit. Awak memang saya tahu awak boleh buat macam-macam. Tapi cara awak buat tadi tu salah. Salah. Siapa yang sebelum ni awak belajar dengan siapa ni? Saya sebelum ni hanya tengok orang buat je. Tengok orang buat. Mungkin saya dah pernah tunjuk kat awak lah. Memang tunjuk tapi coach tak pernah terangkan kat saya pun. Oh, okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan cara-cara betul macam dalam lanjut. So, first awak sini lah, senang cara first. Tapi kaki ni awak kena angkat lah. Macam ni. Faham? So, bila macam ni, barulah awak akan rasa masa dekat quadricep dengan hamstring awak. Faham? So, 1 2 3. Badan awak kena tegak tau. Tak main bengkok. 4 5. Oh, coach saya nak tanya, memang kaki belakang memang dekat situ saja. Memang kat situ lah. Jangan bergerak. Oh. Okey. Coach saya faham coach. Okey. So, sekarang ni saya nak awak buat pula 5. Okey. So kaki belakang tu jadi macam penanda lah untuk awak. Okey, bagus Imran. Okey. Coach saya dah faham coach. Dah faham dah? Okey, bagus Imran. So, sesi kedua dah tamat. So, jom kita ke sesi ketiga. Okey. Seterusnya, bagi latihan terakhir, saya akan suruh Muhammad Imran untuk lakukan ab dominant crunch. So, Muhammad Imran, awak pernah lakukan ab dominant crunch? Ini favourite saya. Ini favourite awak. Ya. So awak tak boleh buat silap hari ni. Okey. Tapi macam mana buat? Awak kena buat silap juga. Okey. So awak tunjukkan dekat audience. Okey, lihat ya. Okey, macam mana Imran? Mulakan saya nak buat 10 lah. Hai. Okey, coach siap coach. Imran, awak cakap ni awak punya favorite. Jadi, Ada sedikit je salah kat situ. tapi apa saya rasa sakit juga di bahagian Rasa memang rasa, tapi teknik tu yang salah. Walaupun awak rasa, kemungkinan awak akan mengalami kecederaan dekat bahagian abs awak ni. Sebab awak melakukan teknik yang salah. So saya akan tunjukkan teknik yang betul. Okey. Awak tengok ah. First, kaki tadi awak jauh sangat. So awak kena rapatkan sikit. So awak baring. Make sure tangan awak akan menyentuh kaki belah kanan awak ni. Macam tu, satu. Okay, ready ah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey coach saya faham ah coach. Kau faham ah? Ha. So awak nak buat balik. Hai coach. Okay. Tunjuk kat audience macam mana nak buat. Okey coach kira coach. Dia saya kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Coach saya Sekarang ni awak rasa? rasa juga. Okey, awak rasa kat mana lagi? Saya rasa dekat pinggang juga coach. Pinggang. Okey, bagus. Sebab itulah kita perlu gunakan teknik yang betul supaya kita rasa kat pinggang, abs dan bahagian-bahagian lain macam tangan pun sekali. Okey. Okey. Alhamdulillah Imran, kita dah tamat sesi kita pada hari ini. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada awak kerana beri kerjasama kepada saya, di mana saya dapat tunjukkan apa yang perlu dilakukan oleh coaching-coaching di luar sana untuk diajar kepada klien. Dan saya juga telah menunjukkan cara-cara betul nak menegur dan nak betulkan apa yang contohnya macam awak tadi banyak buat silap kan. So nanti bila audiens saya tengok, mungkin mereka akan pelajari lah kat situ. So apa yang awak nak cakap kat audiens Adun? Okey, kepada audiens semua di luar sana, okey, dengarlah cakap coach kerana coach banyak ilmu yang telah mereka menimba. Okey, seterusnya dari saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada coach saya kerana dapat menegur saya apa yang saya lakukan dengan salah. Okey, saya juga sebenarnya tertunggu-tunggu pada saat ini kerana saya juga telah faham. Oh, okey, coach. Terima kasih. Jom kita pergi makan. Bom.